Aku dah memang naik darah dan memang hilang sabar dah dengan tim hiruk pikuk ni. Memang melampau sangat-sangat dan ada yang kurang ajar sampai serang PMF. Kepada Rafizi Ramli lah, kalau betul ada sokongan rakyat, balik ke Maman, pergilah bertanding di Kemaman pada PRU 16 nanti. Sedap diri sikit, jangan hanya nak menumpang di pandan, kerusi tu milik rakyat yang setia pada PMF, yang amat berhormat Perdana Menteri kita. Itu pun kalau betul jago rakyat, kalau berani, kalau anak jantan. Bukan sekadar jago debat saja. Turun ke Maman, lawan di kawasan keras tu. Tim hiruk pikuk, hampa boleh siap-siap kain baju, pergi balik ke Maman, turun padang, tengok rakyat. Jangan asyik menyalak di media sosial, tak boleh move on. Rakyat pun dah muak lah, cakap saja pandai tapi kerja tak nampak hasil pun. Kemaman medan sebenar untuk Rafizi Ramli. Jadi, buktikan yang hang ni pejuang sejati, bukan pejuang hanya bercakap di mulut saja. Buktikan. Saya cerita tentang Rafizi Ramli. Okey, hari itu Ramanan kata, masa Nurul Izzah jadi JPRP pada PRU ke-14, PKR menang 70 kerusi. Masa Rafizi Ramli jadi JPRP, Jawatankuasa Pilihan Raya Pusat untuk parti PKR, PKR hanya menang 30 kerusi. Menunjukkan Izzah itu bagus. Tuan-tuan, Izzah jadi JPRP 2015. Kita tahu 2015 sampai 2018. Tetapi tuan-tuan kena ingat, Invoke pada masa itu, siapa yang buat kerja? Izzah JPRP di dalam parti, Invoke kat luar parti adalah Rafizi Ramli. Pada masa itu Invoke ditubuhkan 2016, Izzah JPRP 2015. Penubuhan Invoke tu pun saya tahu kenapa pada masa itu pertembungan dengan Azmin sehingga Rafizi terpaksa keluar, bawa tim tu keluar. Dan saya ingat lagi tim Sarawak saya pada masa itu menyebelahi, terutama Petrajaya saya menyebelahi Azmin. Kaya Rafizi. Saya nampak bahawa bagaimana dia secara tanpa melalui parti, dia telah menggerakkan apa orang kata election move pada waktu itu. Okey, dia cerita dia Invoke ni tuan-tuan, ada seorang mamat ni, masa tu Obama baru menang kalau silap saya, ataupun mamat ni daripada US. So dia antara orang yang bagi formula ni kepada Obama, macam mana nak menang melalui data. So orang yang sama pergi datang jumpa Rafizi. So dia cerita pada Rafizi, melalui data ini kaedah-kaedah dia, dan akhirnya melalui kaedah ini Rafizi guna formula itu. Korang kata panggil Rafizi Raja Formula kan? Formula dia berkesan. Dia guna formula itu untuk buat Invoke pada waktu itu. Dan Invoke adalah syarikat yang tidak ditaja oleh parti, tidak ditaja oleh mana-mana tauqid, Rafizi yang mulakan. Dia buat fundraising. Tuan-tuan ingat dia buat fundraising untuk sewa lori tu, pergi daripada cabang ke cabang. Bukan setakat itu saja. Pada masa itu, tahun 2018, kita nak bertanding. Okey, rundingan dengan Mahdi. Saya tahu siapa yang berunding dengan Mahdi. Saya tahu siapa berunding dengan Muhyiddin Yassin pada masa itu untuk membentuk Pakatan Harapan. Even Pakatan Harapan tu sendiri, tahun 2016, Pakatan Harapan itu adalah rundingan Rafizi dengan Muhammad Sabu antaranya. Tuan-tuan, kita kena ingat perkataan Rafizi ya. Kenapa tak ada Anwar Ibrahim? Sebab Anwar Ibrahim pada waktu itu dalam penjara. Ini semua Rafizi dan juga Kak Wan pada waktu itu. Even Kak Wan pun masa itu presiden, Azmin nak pergi tala dia. Ini sejarah-sejarah yang saya hidup dalam tu. We were there. Tapi saya dekat tepi lah. Saya tak adalah dekat situ sama dengan, tapi kita kat tepi, kita nampak. Kita adalah orang yang di dalam sejarah itu. Saya ada benda yang saya tak boleh nak cerita. Ada detail lagi yang saya tak boleh nak cerita. Tapi saya cerita umum je. He was there. So kalau kita nak cerita, akhirnya PKR menang 70 kursi dekat 80 pada PRU ke-14 2018. Tuan-tuan jangan lupa Invoke tu. Kak Wan, dia ada rumah kat Segambut. Pada masa itu nak bayar deposit tau. PKR bertanding masa, kalau tak silap saya, ada 100 orang yang bertanding, dekat 100 calon. Satu calon at least dia kena ada 50,000 untuk nak bertanding. RM50,000. Paling minima pun 20-30,000. Kalau 100 calon, tuan-tuan kira berapa juta? Berapa juta itu baru nak letak deposit. Okey, letak deposit ambillah 20,000. Deposit parlimen, don 10,000. Tuan-tuan kira kalikan dengan berapa ratus PKR nak bertanding, berapa juta? Kak Wan
Tak pernah orang tahu, tak ramai orang tahu Kak Wan gadaikan mortgage rumah dia dekat Segambut tu, kalau tak silap saya 4 juta pada waktu itu. Erti kata kalau PRU ke 2018 kalah, rumah tu kena lelong. Kak Wan tak ada rumah. Kalau PRU ke 14 2018 kalah, Kak Wan lelong. Dalam masa yang sama tak cukup duit 4 juta. Tuan-tuan kira lah. Parlimen bertanding 100. Kalau tak salah 100. DUN bertanding berapa ratus. DUN bertanding tak cukup. Jadi Rafizi buat fundraising. Ada di kalangan ahli parlimen tu invoke yang bukan sponsor, bagi pinjam 70,000, 80,000, 100,000. Bagi pinjam. Kalau menang bayar balik. Saya tak tahu dah bayar ke tidak, tapi last saya jumpa diorang dulu, dia kata ada yang tak bayar pun. Ada yang kata janji dah menang nak bayar, tak bayar pun. Ada. Tapi saya tak kata Hasan Karim tak bayar. Cuma saya kata antara yang diberi oleh Rafizi adalah Hasan Karim lah. Hasan Karim masa tu dia tak ada duit nak bayar. So Rafizi bayarkan. Bukan Rafizi per se invoke bayarkan. So bagaimana 2016 sampai 2018 dalam masa 2 tahun dia dapat menggerakkan dengan tanpa duit, tanpa kedudukan. Kita kena ingat masa tu Azmin berkuasa. Azmin Menteri Besar Selangor masa tu. Selangor tak bantu sebab masa tu kan 2015 pecah dengan PAS. Tapi geng Azmin masih nak bersama dengan PAS. Geng Rafizi tak nak. Kak Wan tak nak. Kan masa tu 2015 Tuan Guru Nik Aziz meninggal dunia. Hadi Awang take over. Dia tak nak bersama dengan PKR pecah, tetapi dia nak bersama dengan geng-geng Azmin masa tu. Kita panggil kartel. Masa pembentukan Pakatan Harapan, 25 orang tanda tangan tak setuju dan minta Kak Wan letak jawatan sebagai presiden dan minta Rafizi letak jawatan sebagai Setiausaha Agung kerana mereka tak bersetuju penubuhan Pakatan Harapan. 25 orang. Saya ada list tu. Saya ada gambar yang sign setiap seorang. Saya ada nama. Some of them masih lagi dalam parti sekarang. Tak apalah. Some of them pun kawan saya juga sampai sekarang kan. Tak apalah, saya tak naklah cerita bab tu. Tapi tanpa duit, tanpa kuasa di dalam parti, tanpa kedudukan, dan kita pembangkang pada waktu itu, dan semua data Merdeka Center ke, Ilham Center ke, IDE ke, SB ke, semua data mengatakan bahawa dalam PRU ke-14 2018 Najib akan menang dan menang 2/3. Semua data kecuali satu, iaitu Invoke. Invoke kata kita akan menang 116 kerusi. Kita menang 114 kerusi. Now tuan-tuan, kalau kita cari sniper boleh tembak dalam jarak 1000 kaki. 1000 kaki dia miss by 2-3 cm. Compare dengan sniper lain, 1000 kaki dia miss dalam jarak 20-30 km. 20-30 meter. Tuan-tuan agak sniper mana yang terror? Datang PRU pula ke 2022, PRU ke-15. Rafizi sekali lagi buat prediction. Mengatakan bahawa kita tak boleh menang. Saya ingat lagi, saat-saat akhir tu Rafizi kata, kita kena bergabung dengan UMNO. Saya marah dengan Rafizi masa tu. Kenapa pula kita kena gabung dengan UMNO? Kita kena usaha lah. Tapi, masa tu kita tak dedahkan lah. Saya tak dedahkan kita. Yelah, kita tak boleh nak cerita kat orang. Bila Rafizi kata kat kami pada waktu bukanlah dia kata, kita tak boleh menang. Maksimum kita boleh menang. Maksimum kita boleh menang 100 kursi. Maksimum 100 kursi. Itu dengan campur semua ni, Pakatan Harapan, DAP, maksimum. On good days, Pakatan Harapan menang 80 kursi. 80 kursi dia kata. So akhirnya kita menang 80 lebih kursi. Dan the only way, saya marah betul dengan Rafizi masa tu bila dia kata kita kena gabung dengan UMNO. Saya marah dengan dia. Tapi dia kata, kita nak buat macam mana kita nak bentuk kerajaan? We have to be with UMNO. Saya ingat lagi. Dan dia gabung. Akhirnya bergabung. Rundingan itu berlaku dan sebagainya. Oh, isi tuan-tuan. Datang this election 2 kali ada orang kata ini formula menipu lah, invoke. Kalau siapa yang cakap macam tu, sama ada dia naif, sama ada dia bodoh, ataupun dia in denial, ataupun dia memang tak tahu apa yang berlaku dalam sejarah. If my life depends on it, this is the person yang saya perlukan untuk menang this election. I do not care
whether you like me or not. I don't care whether you appreciate me or not. I don't care you tak WhatsApp I pun tak apa. I don't give a damn pasal benda tu semua. What I do care, can you deliver the job or not? This is the person who can deliver me the job. Who can deliver me this job. Now, prove me otherwise. Siapa yang kata Rafizi ni tak bagus, prove me otherwise.